So hari ni running kita guna spek daripada Kimisha Optometris. Spek ni dia ada power tau. Nampak? Spek ni ada power. And then dia ada banyak lens yang kita boleh tukar. Kalau siang pakai yang warna hitam ke, yang rainbow tu ke, untuk elak silau. Yang ni untuk elak flare. Nampak flare-flare macam tu kan. Kat lampu stadium tu inilah guna dia, warna kuning. So dia datang dengan banyak lens. Lepas tu strap pun ada. Ada yang tak letak kat telinga, ada yang banyak. So nanti aku tunjuk sampai aku nak habiskan lagi 18 kilo. Inilah spek yang aku pakai tadi untuk running. 20 kilo spek ni. Tapi aku rasa memang terbaik gila spek ni sebabnya yang ini dia datang dengan bag yang macam ni. Dalam bag dia ni full of accessory. So harga dia sangat murah. Itu sebab tu aku buat video. Kalau harga dia 8,600 baik aku tak buat video. Sebab harga dia murah, aku buat video. Harga dia RM180 masuk postage ke Sarawak jadi RM196. So buang dulu. So ni dia ada tali untuk spek ni pun boleh kat tali ni. So lekat kat sini tali ni. Lepas tu dia ada strap. Strap ni paling aku suka sebab memang gempak gila. Lepas tu ni dia punya push bag, dia punya tempat letak spek lah. So dia datang dengan lens biru, hitam, putih. Yang ni aku tak pasti untuk bila. Rainbow ni untuk siang, hitam pun untuk siang, biru aku tak tahu, mungkin biru untuk cuaca corona bana ke apa, tak pasti. So yang ini aku suka sekali, paling aku suka sebabnya kau boleh cabut dia punya ni. Cabut. Pasang dia betul-betul boleh masuk. Masuk lagi. So dia akan jadi macam ni. So cara pemakaian dia akan jadi macam ni. Aduh, terbuka pula. Macam ni lebih kurang. So kau kena longgarkan dulu sebelum masuk. Tengok dah tak jadi apa. Dah terbuka. So yang ni kau boleh replaceable. So aku tak tahu kedai mana lagi jual, tapi aku tahu Kimisha Optometris memang ada jual. Ada banyak design ke ada 2 design je, tak pasti. Sebab aku beli ada satu lagi design, satu lagi tu macam tak cantik bagi aku. Yang ni lawa gitu. Tengok. So maknanya lepas ni kau boleh strap je kat kepala kau. Kau longgarkan sikit. Kau kena strap je kat kepala kau, and then kau boleh letak earphone. Kan? Tak ada telinga kau berat. Gantung spek, gantung earphone lagi.